Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak bawa korang review satu rumah semi dekat Salak Tinggi, Sepang. Dekat je dengan daripada KLIA. Lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit sampai KLIA. Jom kita tengok. Rumah ni nak jual lebih kurang dalam bawah 500,000. Bulanan lebih kurang dalam 2,300 ke 2,500 macam tu. So kalau korang tengok rumah ni, dia ada tanah lebih tau. Tengok kat bahagian luar ni. Dia ada tanah lebih kurang dalam 6 kaki, 5 kaki ke 6 kaki lah extra. So kat sini boleh buat tanaman ataupun nak simen ke apa ke. Kita tengok bahagian belakang dulu. Pun sama juga dekat bahagian belakang ni, dia tanah lebih 5-6 kaki. So mungkin boleh extend ataupun nak biar macam ni untuk buat tanaman. Dekat situ adalah tangki untuk tadan air hujan. Boleh guna air tu untuk basuh kereta. So masuk-masuk dia ada sliding door. Dan ini adalah dia punya living hall lah. Agak besar juga. Dan dia punya ceiling ni tinggi tau. Biasanya rumah yang ceiling tinggi ni dia sejuk. Right, jom kita tengok bilik pula. Rumah ni total ada 4 bilik. 4 bilik, 2 bilik air. So ini bahagian mungkin korang boleh buat dining area. Sini kitchen. Alright, so ini adalah master bedroom dia. So master bedroom ni macam biasa lah, coming with toilet. Gaji bersih untuk beli rumah ni lebih kurang dalam 3,000 ke 3,500. Dah memang ngam lah. Dah memang boleh beli dah rumah ni. Okay, so ini adalah bilik yang terakhir sekali. Agak besar juga bilik ni. Semua bilik dilengkapi dengan tingkap So ruang pengudaraan tu ada. Dan last sekali ada toilet. Rumah ni dikategorikan rumah subsale sebab dah ada owner nak jual rumah ni. Let's say kalau nak tengok rumah ni, lebih tepat alamat dia adalah Taman Intan Baiduri, Salak Tinggi, Sepang. So kalau nak tengok rumah ni boleh contact aku di 016 2127 275. Terima kasih.